Tutut. Tutut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. So hari ini saya nak review satu lagi model daripada LDRC Miata skala 118. Ini sama dia dengan abang-abang dia, cuma kali ni dia tak main drift, dia main touring pula. Dia sama juga macam kereta betul dia pakai rear wheel drive. Miata ni adalah kereta sport compact daripada Mazda. Dia dah replikakan ke sini. Ini adalah Mazda two wheel drive. Apa yang specialnya RC ni, dia dapat body replika Mazda Miata yang nampak true to form lah. Dia nampak macam real world punya kereta. Macam saya tadi main-main tadi, dia macam abang dia boleh naik-naik lampu. Untuk skala ni kita ada jual track dia untuk korang main touring lah. Korang nak buat track sendiri boleh, korang nak main touring atas track yang boleh kita jual tu pun boleh. Dia daripada abang-abang dia, apa yang dia dah ambil, contohnya 2 speed, okay, laju dan lagi laju. Alright, dan juga dia punya connect angle lah. Okay, ni yang full habis, ni yang separuh. Okay, so korang boleh dapatkan precision steering macam mana yang korang nak bawa dengan melalui tukar dia punya steering angle tu lah. Untuk LDRC Miata ni, harga dia sangat tak masuk akal lah. Dia sangat-sangat murah. Korang nak start main touring, nak main kat rumah, korang ada space yang boleh sesuai dengan kereta 118 ni, inilah RC dia. RC ni macam abang-abang dia dah datang dengan sistem full proportional lah. So korang pergi tekan sikit, pergi sikit, tekan banyak, pergi banyak. Sama juga dengan steering dia. Sepatutnya feature-feature ni ada dekat hobby grade, tetapi dah diturunkan kepada Miata ni dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Kalau korang nak dapatkan LDRC Miata ni, korang boleh singgah ke MSH hari ini. Kita juga ada postage ke seluruh Malaysia, dan jangan risau, kepada korang yang nak menggunakan ansuran, SP later ada, tak ada masalah. Kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.